Hai kawan-kawan, selamat sejahtera. Nama saya Ravindran. Saya dari Pasir Gudang, Johor. Umur saya 60 tahun. Saya bekerja sebagai business owner. Saya tahu pasal ECP ni dari kawan saya Mr. Raja. Dia yang kenalkan lah. Saya completekan 34 sesi. Mula-mula saya pergi ke hospital swasta, Dr. Musyaki, saya ada blok dalam jantung. Doktor syorkan saya pergi buat angiogram. Tapi sebelum saya pergi ke sana, saya pergi klinik ECP untuk buat rawatan dulu. Sebab semuanya kena mengena dengan darah kita. Darah kita yang menyebabkan kita banyak penyakit. Contohnya kencing manis, kanser. So semua kena mengena dengan darah. So kita kena betulkan darah kita dulu. Paling utama ialah sesak nafas. Tapi sekarang dah berkurangan. Ada banyak perubahan yang berlaku, iaitu saya rasa badan ringan, jarang bersakit lah. Tidur cukup. Saya puas hati dengan rawatan ECP di klinik Heartbeat ECP. Staf yang bagi perkhidmatan yang cemerlang, memang baik, mesra. Saya syorkan semua kawan-kawan datang sekali untuk buat rawatan ECP ni. Walaupun dia sakit atau tak sakit, datang buat rawatan ni supaya kita boleh hidup lebih lama lagi. Saya study pasal ECP ni, saya dapati rawatan ni bukan baru. Memang dah 20 tahun. Contohnya di Amerika, China, di India, rawatan ni telah mula 20 tahun dulu. Memang bagus. Dalam Malaysia ni baru lagi, ramai yang tak tahu. Harap-harap dalam program ni kita dapatlah tahu dan datang beramai-ramai buat rawatan ni supaya kita sihat, sentiasa sihat. Saya ucapkan terima kasihlah kepada doktor yang merawat saya dan juga staf-staf nurse yang mesra, yang senyum selalu. Saya ucapkan terima kasihlah. Terima kasih ECP.